Kursus Asas Komando. Datangmu tidak diundang, jika ragu sila pulang. Kursus Asas Komando dibahagikan kepada 4 peringkat utama, iaitu latihan pemanas badan, ikhtiar hidup, fasa laut dan ujian akhir. Ujian pemanas badan atau lebih dikenali sebagai peringkat camp berlangsung di Kamp Sungai Udang. Latihan di sini disebut pemanas badan untuk pelatih bersedia menghadapi latihan di peringkat seterusnya yang mungkin lebih mencabar. Pelatih akan diperkenalkan dengan kehidupan seorang komando dan dididik agar tidak kenal erti belas kasihan, terutamanya kepada musuh. Beberapa kemahiran rahsia juga diajar di sini. Latihan lain seperti abseiling dari menara dan helikopter, latihan menembak, perubatan muda, penggunaan pelbagai senjata, bahan letupan, semboyan dan sebagainya diperolehi di sini. Antara syarat-syarat yang perlu dipatuhi sepanjang kursus selama 3 bulan ini, pelatih hanya boleh tidur selama lebih kurang 3 jam saja. Pelatih juga tidak dibenarkan mandi. Makanan yang diberikan juga tidak sempurna tetapi berkhasiat. Sementara latihan fizikal lain pula ialah larian jarak jauh, jalan lasak atau laju dan pandu arah pelbagai bentuk muka bumi. Selepas itu, latihan ikhtiar hidup akan dijalankan selama 3 minggu melibatkan kawasan hutan dan paya. Peringkat ini adalah yang paling sukar dalam kebanyakan kursus komando. Ia memerlukan kehadaran mental dan fizikal yang amat tinggi. Tidak disediakan makanan, pelatih diajar dan seterusnya berusaha untuk mencari makanan sendiri di kawasan sekeliling untuk terus hidup. Kemah juga tidak disertakan bersama. Pelatih hanya tidur di kawasan-kawasan selamat seperti di atas pokok. Latihan teknik ronda dalam kumpulan kecil dan segala ilmu peperangan hutan didedahkan. Aktiviti pandu arah dalam hutan sejauh 90 km juga diwajibkan. Sebelum latihan di paya, sekali lagi pelatih akan mengharungi perjalanan pelbagai bentuk muka bumi sejauh 160 km dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Antara syarat jalan jauh itu ialah pelatih tidak boleh berhenti berjalan kecuali membuang air dan makan. Di paya, pelatih harus menanggalkan pakaian kecuali seluar dalam dan seluruh tubuh mesti disapu dengan lumpur bagi tujuan mengelak dari dihidu atau digigit oleh hidupan liar di paya. Teknik bekukan kedudukan, operasi dan asas pertempuran di kawasan paya diajarkan. Tidak ketinggalan, ikhtiar hidup juga diberikan di sini. Pelatih diberi beberapa batang mancis, parang dan seorang satu tempurung kelapa. Para pelatih juga perlu membuat tombak runcing sebagai alat tambahan untuk berburu. Selepas itu, pelatih akan dibawa kembali ke Sungai Udang untuk memulakan peringkat laut selama 2 minggu. Kemahiran paling asas yang diajarkan di sini ialah berenang di dasar laut, drowning dan teknik menahan nafas. Lain-lain seperti ikhtiar hidup di laut, isyarat kosmos dan pertempuran di dasar dan permukaan. Aktiviti berkayak dengan kanu sejauh 20 km dan pandu arah laut hanya 10 km. Peringkat laut merupakan ujian paling ringan dalam kursus asas komando.